membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 26 April 2025. Kebajikan besar Tuhan. Yesaya bab 63 ayat 7. Aku hendak memasyhurkan kasih abadi Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan atas semua yang dilakukan Tuhan terhadap kita, dan kebajikan besar bagi keturunan kaum Israel yang dilakukannya terhadap mereka menurut kasih sayangnya serta menurut kasih abadinya yang berlimpah. Tidak lama dahulu, seorang lelaki menjemput pengurusnya untuk makan malam di rumahnya. Sebagaimana lazimnya lagak orang yang telah berjaya dalam kehidupannya, pengurus ini suka temberang dan sering mengangkat dirinya. Anak kecil lelaki ini yang belum pernah melihat seseorang berkelakuan demikian, merenung pidianya sepanjang waktu makan. Akhirnya, pengurus itu bertanya, "Anak muda, mengapa awak terus merenung saya begitu?" Dengan rasa sipu-sipu, budak itu menjawab, "Ayah saya berkata kamu seorang yang telah berjaya dalam kehidupan." Pengurus itu gembira mendengar bahawa orang lain telah mengenal kejayaannya. Dia mengakui bahawa dia memang telah berjaya atas usahanya sendiri. Kemudian budak kecil itu bertanya, "Tuan, saya ingin tahu mengapa kamu menjadikan diri kamu begini jika kamu sudah berjaya?" "Ya, mengapa? Mengapa kita adalah individu seperti kita sekarang? Setiap manusia ingin hidup dalam aman dan harmoni. Namun begitu, terdapat perselisihan serta perpecahan di dalam rumah tangga. Mengapa kita melakukan perkara yang kita lakukan hari demi hari dan tahun demi tahun? Selepas berabad-abad dalam perjuangan manusia dan usaha untuk menambah baikkan kehidupan, mengapakah setiap tahun baru disambut dengan secebis harapan dan ketidakpastian besar yang menakutkan? Mengapa begini? Jawapannya yang mudah ialah kerana kita orang yang berdosa. Oleh kerana kita berdosa dan tidak dapat menolong diri sendiri, kita memerlukan juru selamat. Hanyalah Yesus, Anak Tuhan yang tidak berdosa yang boleh membawa perubahan yang benar dan berkekalan kepada hati kita. Harapan kita tidak terletak pada diri kita di mana terdapat kepincangan dan penipuan diri. Semua berada di dalam Yesus. Kepada mereka yang mempunyai Yesus Kristus sebagai juru selamat, mereka telah melihat salib Kalvari dan kubur kebangkitannya yang kosong. Mereka bersukacita kerana mempunyai Tuhan yang boleh menembusi hati mereka yang berdosa, tidak berperasaan, dan Yesus yang boleh menakluki kegelapan dalam diri kita. Di dalam Yesus, kita menjadi ciptaan baru. Kita boleh menyambut setiap fajar dengan kehadiran juru selamat kita. Memang kesakitan dan masalah akan datang, tetapi dengan bantuan penebus kita yang telah memikul semua kebimbangan dan sengsara kita di atas bahunya, kita boleh bangkit sebagai pemenang. Jadi, apapun terjadi, kitab oleh berkata seperti pemazmur, "Aku hendak memasyhurkan kasih abadi Tuhan." Kita berdoa, "Bapa Syurgawi, Engkau memberi semua yang baik. Bukalah mata saya kepada berkat-Mu hari ini dan penuhi hati saya dengan kesyukuran. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin."